Channel nih bos, mantap kali ya konten kita berkali. Mantap kali ya konten kita berkali. Kita nak buat konten Aisyah. Konten kita nak buat ayah ini kita mengingat kembali zaman buka puasa tu tanpa mau masak, jom kita buat air let's go. Kali yang pertama kita kena ada ais batu lah. Kalau tak ada tak boleh buat air. Malah ke penuh sikit. Kita kena ambil ais batu dulu. Kita ingat kan, kita kena ambil air koko. Kita nak buat air koko. Air let's go. Kita ambil dulu koko. And tak tahulah nak buat air apa ni. Kita asalkan memang suka reka air. Kita buat aja air apa. Ni panggil air reka. Kalau sedap-sedap tu kau boleh cuba buat. Kalau tak sedap tak payah buat. Mudah-mudah je, okey? And malah ni adalah konten yang spontan. Sekejap. Oh yalah, ni sudut kan? Okay, kita kena ambil sudu dulu. Ambil susu. Kalau tidak tak boleh buat air kalau tak ada susu. Penuh peti, tak boleh tutup peti. Air dulu je. Bukan susu. Air koko and ni. Kita asyik dulu behe-behe dia. And jom, let's go. Pertama kita ada susu. Ikutlah susu gapo kita beli je ni. Serbuk koko, okey. Ni air koko lah. Betul dengan sudu, ais batu lah. Kata ais batu tak boleh buat. Pasti ada ni lah. Kata ada tak boleh nak buat. Sekarang ni, comel lah kita. Guna telefon baru ke comel lah. Tiba kan. Sekarang ni kita kena bubuk susu dulu dalam ni. Saya tak sebab banyak pun nak sikit lah. Taklah jadi kedai ni tertera je lah, okey? Tak nampak kan kalau bangun. Okey, sekejap. Sabar dulu. Bubuk dulu susu. Kita buat sikit-sikit je ni. Ni kalau kau nak cuba buat juga apa cuba. Tapi tak tahu lah sedap kedap. Bukan nak promo ni. Promo susu. Kita kena buat koko kita. Tak tahu lah bubuk banyak mana bubuk je. Bubuk je. Kau nak bubuk lagi? Kalau nak bubuk lagi ke tak? Bubuk lagi ke tak? Kalau tak bubuk, kita tak payah bubuk. Bubuk lagi. Jadi ni salah korang. Okay, and kita kena masukkan air sikit. Ni korang kita. Saya nak korang sikit. Saya ambil air dulu kejap. Okay, air sikit je. And lepas tu kita kena gini. Katak air batu dulu kejap. What? Air batu tu buat diri je rumah. Kalau baca kata-kata lagi kecil-kecil sikit. Janganlah besar sangat, sini blender bayu. Getar korang. Okey. Kita buka. Tanya saya nak basuh dah, okey? Kita masuk ke dalam sesuatu yang kecil-kecil. Kita nak masuk segajur. Kalau masuk segajur pada tu kok. Blender payah lah. Payah lah, saya kena bangun sana. Pak air boleh duduk di payah. Biar minyak kecil-kecil ya. Kalau banyak boleh kecil ya. Okey. Ni kita ikat dulu. Kita simpan dalam peti. Peti tak cair. Kejap saya simpan dalam peti dulu. Okey. So ni kita dah masukkan air batu. Lepas tu makin gitu. Bukan gitu. Kita tambah sikit lagi. So saya kena tambah air sikit lagi. Tambah air sikit lagi.
Oh, rasa. Ni kita buat je. Sekarang buat je dekat rumah. Kalau masuk dalam kopi ni bagaimana? Jangan bubus bekas sudah. Masukkanlah susu sikit lagi. Okey. Masukkan air lah. Ini saya tahu lah bagaimana bubus. Bila saya masukkan lah. Kita suka air. Bila gelap air ni pun dulu air. Sukalah ke mana air kau nak dulu. Okay. Sekarang ni kita nak kena berapa banyak mana? Cukup dah kan? Cukup dah ni. Okay, sekarang jom kita pergi blender. And jom, let's go. Mesti kau nak tengok dulu dalai. Saya tunjuk dulu dalai macam mana. Kita masuk. Kursi aku jatuh. Sekarang inilah tu dalai je. Bawa dalai air ni. And sekarang jom kita pergi blender. Let's go. Sekarang saya kena blender dulu. Sebanyak saya nak rakyat. Tak tali dua je ada. Sekejap air panas sabar. Saya terpaksa kena tutup dengan pinggir sebab ni tutup dia hilang. Okay. And kau dulu kasih tak saya blender dulu sekejap. Okay. 1, 2, 3. Okay, tak tekan lagi. Ya, saya nak berapa sikit aku tak nampak. Okay. Berat. Okay, sini. Ditaruh sikit. Okay, kita blender lagi. Wow. Bau pun memang sangat sedap. Sekarang pun masih tak sabar kan nak tengok kan. Bau macam sedap. Ini adalah yang sangat special sahaja. Kalau ditas sikit. Wow, memang sedap lah. Kita makan minum-minum petai-petai ni. Saya nak kena blender dulu kejap. And okay, sekarang ni kalau kena tengok dulu kejap, saya kena montage dulu korang. Saya nak blender dulu bagi dia lumak. Okay, and lain dalam montage. Let's go. Sekarang ni kita ni saya kena gotok tu. Kenapa tu? Saya skisi duka and kita kecuali hari ni ke dalam ni. Saya dah beli bekas ni hari tu lagi. Bila puasa tahun lepas saya beli. Tapi tak ada nak konting. Saya beli tu dekat hujung-hujung dah nak puasa. Hujung-hujung nak habis puasa dah. Lepas tu tak guna lah. Tak buat lah video kan. Masa sebenarnya buat video react masa tu. Tapi insyaAllah tahun depan lah. Dia udah pernah tahu lah saya buat kedap. Kita stay tune je, okay? Saya nak hai kita dah siap dah ni. Memang sedap bau dia. Kita memang pakai dia. Tertelah sikit tertelah. Sedap. Kita cuba-cuba sini ni, okay? Ada yang air batu yang tak acur. Kejap kau dah kejap. Saya cuba dulu kejap. Okay, kita tutup dulu. Tapi tak sedap minum kita. Kita tak sini dulu. Kita minum lagi lah. Cuba minum lagi. Wow. Oh, sedap. Dia macam ada batu-batu gitu. Okay, kau cuba buat kau, memang sedap. Aduh. Bekak. Bekak Ada je air batu yang tak hacur tu. Yang tak hacur lagi. Okay, batas rumah saya banyak lagi. Soda, ada air soda ada.
Jadi kita reka buat air soda. Jadi kita cuba buat air soda pula. Hari ni kita buat mukbang air. Lupa siapa kau. Ni kita minum dulu. Saya tak buat banyak pun, buat sikit je. Sebab tak ada orang nak buat. Saya buat kat Ashraf yang buat untuk korang tengok. Okay. Kau cubalah buat blender. Kalau kau nak kacang-kacang gitu jahit tak seru mana. Yang ni kan kita blender dia. Ais batu yang keras tu dia hacur. Tapi tak lah, kau kena bagi halus lagi ais batu tu. Kalau kelapa sangat dia macam tu, dia tak lumak. Okay. Sangat sedap. Dan yang mana belum subscribe lagi, belum pergi subscribe untuk mencapai 700 subscriber. Kau lah pergilah support video-video lama Syarah balik. Kau pergilah tengok video-video lama Syarah balik. Kau pergilah tengok lagi. Yang mana belum tengok lagi, yang mana belum subscribe, pergi subscribe dulu. And kita dah masuk tahun baru dah. Konten ni pun Syarah dah awal sebenarnya. Syarah dah setting mengikut masa dah. And konten ni kemungkinan sehari lagi nak setahun baru, okay? And kau boleh pergi tengok dua video-video. And yang mana belum lagi kita tengok video-video Asyah lama kau pergi tengok. And gitulah, kau boleh pergilah subscribe mana belum subscribe. And kau terus kira support Asyah sampai bila-bila. And Asyah akan cuba buat video. Kalau ada je masa Asyah akan cuba buat video. Kalau dia lah untuk tahun depan, okay? And sampai sini konten kita pada kali ini. And sebelum tu kau jangan lupa untuk tekan button like, share, komen, and subscribe. And kita jumpa di next konten. Saya minta maaf kalau konten kali konten yang spontan je. Cuma konten cara I nak minum sedap, minum betul-betul. Dan kita mukbang. Saya tak ajar kau mukbang. Saya buat mukbang lah. Kita minum gini. Ya, sebab tu je saya dah bagi tahu sebab kita nak setahun baru dah. Sehari je lagi setahun baru. Lepas pada konten ni ada lagi konten. Kau boleh stay tune. Lepas tu ada banyak lagi konten. Tak tahu dah banyak mana lagi. Cuma lepas pada konten ni ada satu lagi konten. Lepas tu saya tak tahu dah. Saya buat kedua video dah buat tu. Kau stay tune je lah, okay? Kita jumpa di next konten. Bye. Saya minta maaf kalau konten ni banyak kekurangan. Bye korang. Jangan buru-buru, kita pelan-pelan. Curi-curi pandang.